Hi guys, I'm vlogging today. Today is the 12th of June, a day before my husband's birthday. So I'm vlogging because, for the memories, it's over there. So I bought this card birthday, comel gila. Like dia pop up. Ta-da! See? Because he loves cats, like me. Adalah. Dia tak adalah love cats, but yeah. I know he would love this. Dia macam ush. Ha. Kita tengok betul tak tanggapan I. So yeah, I have the wish here with me. So this is for my suami syurga saya. So I beli ni hari tu waktu I pergi KL untuk my friend's punya birthday. He had been eyeing for this perfume lama gila daripada tahun lepas lagi. Actually hari tu waktu kita orang pergi, batai balik Singapore, dekat Lot 1 shopping center tu, dia ada buat promotion. The off-season beauty punya perfume lah. So this apparently the perfume that he wanted ada sale. Tapi I cakap okay, before I balik ke Malaysia I nak beli sebab murah gila. Waktu tu is like $88 for 100 ml rasanya. 100 ml ke 50 ml. Murah lah compared to kat Malaysia ni tau. Dia nak perfume ni. Yes, husband saya suka perfume perempuan apparently. So I terlupa. So bila I terlupa, I kena spend lebih lah untuk beli dekat Malaysia. So yeah, I tak boleh buka sebab I tak reti nak wrap balik. But yeah, this is the perfume. Nanti kita akan surprisekan dia, but not today, tomorrow, okay? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Hafizul. Happy birthday to you. Hello. It's a brand new day. Hello everybody. It's a brand new day. Happy birthday sayang. Happy last 20th birthday. Habis 20. Ni untuk awak sayang. Apa pula? Kita baca sekarang. Suami syurga saya Muhammad. Wow. Ada RM RM27.50. Tak payahlah ya Allah. Ush. Exactly tu tak? I record semalam. Cakap kan. Percayalah cakap aku. Dia akan cakap first impression dia macam whoosh. Betul. Aku nak insert clip ni balik. But yeah, I know he would love this. Dia macam ush. Ha. Kita tengok betul tak tanggapan I. So yeah. Semat tu. I told you. Beli mana ni? Tak payahlah nak. Buku Tak payahlah nak tanya beli mana. Tak tu. My wife. Soon you pula nanti. Okay, jom. So Terima kasih. okay. Masih. Hadiah biasa-biasa je. Okey lah. Malam ni lah belanja makan Okey lah. Okay. Okey je. I tak ni. Okay. I tak meminta sangat banyak. Okay, I je lah yang meminta. You nak cakap I yang meminta Tak, mana ada. Tak ada. Okay, jom. Okey je. So hari ni kita akan Kita nak pergi Jepun. Oh yes. So the first itinerary for your birthday is pergi kenduri kahwin dulu. Betul ke kita pergi kahwin ni? Betul lah. Bukan. Oh, you ingat I prank you ke? Nampak tu lah. Dah. Betul. Kenduri kahwinnya. Wish, I should have set out surprise kat sana kan? Alah, sana yang. Ya. Alah, I tak terfikir lah. Patut I set out surprise kat sana kan? Tak apalah, malam ni. Okay. Malam ni buat apa? Makan je. Dah kunci pintu semua? Dah. Okay, jom. So kita akan pergi kenduri kahwin. Kita makan nasi minyak hari ni. Pagi ni kita makan nasi minyak dulu. Dan balik semula
Kita ambil kereta kita balik dan kita pergi gerak ke Pekan. Tapi sebelum kita gerak ke Pekan tu, kita pergi stop dekat Kuantan. Fiza nak beli kipas. Sebab bilik kita tak boleh bincang weh kat Pekan tu. Gaduh. Boleh gaduh. Kat Singapura lagi boleh gaduh. You tidur kat bawah. Panas gila. Tak tahulah, the humid in Singapore is ridiculous lah bagi I. Okay. Pokok tak banyak. Tetapi sama. Entahlah, I don't know. Rumah papa tak adalah macam tu pun. Tidak siut. Itu sahaja vlog kita. So ya, nanti kita record lagi waktu kita dah sampai kat Terengganu. Kak, shave, tak shave. Ni bawa muka pakcik dia pergi kenduri orang. Ni cari apa? Ai, panas weh. Kan elok ni. Misai tu pun sebenarnya kita nak buang juga sebenarnya. Hey! Dah, jom kita pergi makan. Berlakon. Salah rombongan. Okay, berlakon nanti. Okay, Tutup yang. Tutup. Boleh dah yang tutup. Boleh dah tutup yang. Dah boleh dah. Cik tepi. Pagi dulu jalan. Round pertama. Boleh sekali you. Laksa, locing, popiah, keropok, pembalut. Okay, kita dah habis pergi wedding. Kita dapat berkat banyaknya. Thank you, Harry. Banyaknya tau. Okay, cepat Ayang. Cepat unboxing. Kita beli. Bukan kita lah. Suami saya beli kipas. You try tak? Hah? Kalau apa-apa? Warranty. Yeay, dah siap. Okay, Yang. Rasmian dia. The moment of truth. Sejuk tak sejuk? Tapi tadi dia buka sejuk. Ya, try. Nak terbang tengok kedai dia. Oh, dah. Elba. Jatuh. Belilah Elba. Belilah Elba. Ada surprise. Oh. Tutup mata. Tutup mata. Macam mana? Okay, di sini. Okay, sabar. Ada surprise. Jangan buka. Cannot. Itu ah. Sabar. Because I want it to be special. And I want it to be between the both of us only. And don't worry, buka I pregnant. I akan pergi date sekarang. Something Kotak. for your birthday. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Surprise! Tahu nak apa? Surprise! Beli. Cik buat unboxing. Sekiranya saya ada beli Gucci yang ni. Cik duduk and unboxing. Tahu dah nampak dah kotak. Unboxing lah elok. Okay, so Nah, duduk. dulu. Duduk. You ni duduk. Okay. Okay. Ini tukang promo lah. Yang ni kita boleh bagi tuan yang bagi kita supaya dia boleh pakai. Okay. Nah, ambil. What did you get? So context, this is the perfume that I bought for him for the hantaran also dia macam birthday sayang ni nak present. buka. Tahu tak? Dia punya birthday present, dia punya wedding present, semua ini lah. Sebab I know he won't buy expensive perfume. So yeah, I treat him with this. So he had been saying that he wanted this particular perfume. So go. Sayang ni nak buka. Macam mana nak buka ni? Tanpa merosakkan dia. Worry. No, you have to do like this. Oh, okay. So ya. Ada lama dah nak benda ni. Tapi dia macam nak beli tu sayang. Dia tak actually yang hari tu kita kat Singapore tadi nak beli. Betul. Tapi I lupa. I dah cakap okay sebelum Fizo balik Kiki kena pergi Lot 1 kejap. I dah cakap Adirai Kiki kau pergi Lot 1 tapi I lupa nak pergi. So
So, lagi mahal lah Malaysia. Show to the camera. Sama, dah takut jatuh. Ni lah, tak ada ni lah. It's nice. Wih, baik. So, Close up. I beli 50ml sebab yang ni kan beli 100ml. You tak habis pun. habis. I pakai lama. Yelah. I mean, so I beli 50, so ni. Ush. Sini. Ush, gila. Okay, yang ni I akan simpan. Yang ni I akan pakai. Pula dah. This one, I beli 50ml. Sebab, okay, so you can bring anywhere. You boleh pergi mana-mana. Nak travel, sebab kan kalau airplane, dia kena below 150. Yang ni berapa? Ni 100 ke? Oh, ni lepas je sebenarnya kalau you nak bawa. Ni body mist No, it's a smaller version. Dia bagi 2 dalam 1. Yes, yang ni Macam nak buka 10. siap. Ni Sakit 10. hati pula aku. Ish, awas Ni siap. penyabar. Bau sikit. This is the 10ml. This one is the 50ml. This Oh, one, ni tak boleh, dia tak boleh tu. apa dia? Tak boleh engrave. This one, Bila you beli ni? Okay, I tahu you beli bila. boleh lah. Yang Nabila tu lah. Tak, actually I dah beli awal lah. I pick up je. Oh. I jumpa SA dia. Shout out to Mia from Gucci. Tak, kita bawa dia. Sedap Sedap. siap bawa dia. SA I cakap, oh untunglah you husbandnya suka perfume yang Google ni. You boleh pakai juga. Betul? Joveria yang I dah dapat, I dah ada ni. Cik dah, I dah ambil dah. Dia bagi free. Oh, dia bagi free yang ni. Dia bagi yang ni, tak, dia bagi ni free. Dia bagi yang ni Ni free. buat je lah. And this one. So, I ambil ni lah. You boleh ambil yang tu. So, macam, tak ada alasan untuk you tak bawa ke mana-mana je. Baiklah. Sebab dia, macam ni kot. Ni pun kalau kau tak dibawa, kau tahulah. Kalau sebelum ni, alasan dia, wih sayang nak beli. Sayang nak guna sebab mahal. Lepas tu berat. I understand and besar. Ini, dia dah bagi yang kecil. Kalau yang ni kau tak nak bawa, yang ni ada yang kecil. Ni pun I dah beli. I beli khas yang kecil kot. Kalau you tak nak Terima bawa kasih juga. banyak-banyak. Oh my god, I tak tahu. I tak nak cakap apa. Terima kasih banyak-banyak. Dan je. Happy birthday sayang. Terima kasih. I love you. I love you too. Ada nama aku tu. Tengok lah. Ui, aku dah lama nak benda ni sebenarnya. Ya. Dah ada botol besar lagi kan? Ada 100ml tapi I rasa macam nah, Tak berbaloi ya. boleh 50 je. Ui, terima kasih tu. Masa lu cakap you. Ha. I nak minyak wangi ni. Okay, so dengan harapan I akan belilah. Dia tak bawa pergi jalan. Okey. Saya macam okey. Aku rasa macam mesti minyak wangi dia beli ni. Perasan. Mesti minyak wangi dia beli ni. Perasan. I cakap okey betul. Betul macam. I duduk dalam rumah tu duduk cakap. Benda ni tak ada. Ini Hagen. Bukan Skechers. Bukan. Tak ada ni. Mana letak? Kami cari. Oh, okay. So, I did the right thing. I sembunyikan benda ni awal-awal lagi. Nanti boleh tengok dekat earlier footage. I dah sembunyikan sebenarnya benda ni awal-awal. I tak beli dalam backpack I. Bag ni pun sayang nak buang. Tak payah buang lah. Ada dua actually. You pilih ingat masa tu punya bag. Enak ini. Ni yang Gucci kalau you beli. Ni Gucci punya signature punya texture dia macam ni. Ni biasa Gucci yang dia ada dua. Boleh simpan dua-dua. Okay. So untuk malam ni kita ada dinner. Best. Okay, I bagi hint, okay? Apa? We're not gonna eat Thai food. But it's gonna be something that you like. You kan suka daging. So, I bawa you pergi daging. Mana dah? Okay. Okay. Kalau you dah tahu apa, you just diam, okay? Don't break the surprise. He have this one habit. Dia dah tahu dia macam, oh sini. Which is annoying. Very annoying, okay? Very annoying.
Kita boleh juga bening-bening dan nama. Okay, makan-makan. Dah ambil? Dah. Dah. Selalu. Okay. Cuma Minta apa kan? Kita mati di dalam. Sudah. Random. Okay, itu je lah untuk hari ni. Bye-bye. Hello guys. It's gonna be Maghrib soon. It's gonna be our Muharram. Starting of our Muharram, starting of a new year in Islam, in calendar. So I plan to go to masjid, sambut tahun baru kat masjid. Very blessed that masjid is just like walking distance from my mom house. So ya, tengoklah semua orang cantik-cantik aja dengan telekung. Dan ujian yang menimpa kami, wahai Tuhan yang maha mulia dan maha pengasih dari segala. Habis. Nak balik dah. Dapat food. Alhamdulillah rezeki. Dah. So saya membawa pulang dengan beg plastik warna purple. Agar mau unbox after this, okay? Assalamualaikum. Okay, kita dah buat unboxing. So tadi kita dapat ni. Buku-buku hadis, himpunan hadis. Lepas tu kita dapat ni. Dapat ni guys. Wow. Besarnya roti boyan. Uish, banyak. Tak salah ni adalah roti boyan. Mami Abah tidur dah. Okay, itu saja. Bye-bye. See you tomorrow. Happy anniversary. Aslim, how much? Saya pegang sudu. Buat cantik-cantik ya. Famous punya ice cream. Lu sini tu. Kita topik. Drizzle, you buat macam drizzle. Drizzle lah. Aduh, tak ada seni lah. Ni seni biar buat. Tu. Okay, drizzle dia. Shake dia. Kena letak tu. Okay, dah. Yeay. Ini masuk. Famous punya ice cream.
makan, kita ada fries. Kau nak makan. Mana kau makan kau. First, kita try french fries dia. Bismillahirrahmanirrahim. RM1 tu. 3 ya? 2.5. Ini mana? Sudah bagus. Sedap tak? Tawak. Betul-betul. Dia goreng mama Singapore style. Boleh. Boleh. Dia busy banyak. Dia tak ingat tak garam tu. Ya, kawan. Rojak mama. Waduh. Sausage. Ni kentang. Tahu. Tapi makan. Wow. Mutton chop. Bukan makan chop. Makan stick. Mutton stick. I'm crazy on grocery shopping. And apparently I think sekarang tengah durian punya season. 3 for $10, tapi you kena pilih sendiri. Ada yang $1.5, ada yang $1, ada yang $2, tapi you tak boleh buka. Lepas tu you kena pilih sendiri. Sekejap I tunjuk. One for $1, that one $10. This one 3 for $10. This one $5. Ya. Mami cakap dapat lagi murah. Mom got a special offer. Membeli belah kiri dan kanan. Antara yang kita dapat membeli adalah this one. Outside milk yang packaging kecil. 3 untuk $3.95. Lepas tu daripada tu kan, lepas kita beli ni, kita pergi 7-Eleven, kita jumpa satu kotak $1. So kita dah rugi dah kat situ $1. So kita beli 2. So it's like around $10 macam tu. $10. 3-6 ha. No. 3-6 dalam $7 plus. Okay lah. Murah lah, I think lah. Lagi murah bila tak guna duit kita. Tu lagi murah. Okay. So second, I bought this one, my favourite. Dia ada Van Milk, chocolate and strawberry. Lepas tu, I beli I punya favourite roti, croissant butter. Setiap kali kalau I balik Singapore, mesti I beli ni. My mum yang memperkenalkan croissant ni. Very sedap. I suka gila. So I bought few for my mother-in-law and for my sister-in-law. Then recently I terjumpa kat track sourdough. Kita FOMO a bit kalau babak roti ni. So kita beli sourdough by Gardenia punya sourdough.
Nampak tak packaging dia ni premium and it's $5. Dia ada banyak jenis. I ambil yang walnut country loaf. Ini yang paling mahal. Sourdough. I nak tengok what's the hype. I beli this one. I beli seaweed. Saya beli 4. I beli yang pedas 2 and yang normal 2. Then I got my favorite chocolate. This one. Retail Spots. Love this one. Then I ambil ni, cupa-cupa yang ni. Lepas tu I ada beli slice of cheese. I nak tunjuk this one dah. So saya dah ambil daripada peti ais. Gila ya. Sebab saya nak tunjuk kat you guys apa yang I beli. So tadi I cakap I beli slice of cheese. This is the cheese. 3 pack ni I rasa macam $4 plus. Murah gila weh. Satu ni ada 12. So 12 berapa? 36 for $4 plus. Saya beli ni. Then this one, ini adalah favorite drink Abah dengan Fizo. 3 untuk $3.95 macam tu. So beli 6. Ni I ambil 2 je. Tunjuk contoh. Dan this one murah weh. This one 5 untuk $5. Maksud dia 1 for $1. Tapi you kena ambil 5. Jelly drink Rabina. Ni ada blackcurrant with peach flavor. I beli 5. And this one. Dulu hari tu last month I beli. And I suka. Sedap gila. Dia macam ala-ala peach olong caji. Macam ni lah ala-ala dia. Tapi dia ada strong of milky dia lah. Sebab dia susu. So flavor peach. Itu dia. Lepas tu Apa lagi I beli? Masa ni je kalau makanan. Apa gitu. Dan tadi pagi lah kan I keluar dengan Fizo. He bought me this anniversary gift. I don't know. Sebab cakap I punya setting spray dah habis. So yeah, I stock up my Charlotte Tilbury. The best. One of the best. Actually I was tengah fikir macam I nak ambil yang ni ke I nak ambil yang Urban Decay. Dua-dua I pernah pakai. Dua-dua best. Tapi I rasa macam I tak nak risk it. Sebab dia yang dua-dua ada saiz botol besar je. So I ambil je lah yang memang I tahu I pakai. Hi, it's a brand new day. Sorry dah sampai kat Malaysia dah. Dah semalam kita orang drive. Fizo drive, not me. I jadi princess passenger. I tidur. I teman dia the first 2 hours. Lepas tu tidur. Okay, so kita dah sampai. Sekarang kita kat Kuantan. Fiza ada kerja. Then after that sekarang ni kita nak pergi ECM. Sebab dia lapar. I tak lapar sebab dia makan nasi dah tadi. Dia pun makan nasi tapi I tak faham kenapa dia lapar lagi. So dia makan apa? 4 fingers. Tengok apa yang ada. Pedas. Okay. Lepas tu kita tengok apa yang kita boleh pau dia. Oh, lepas saya nak beli caji. Lepas tu balik. Malam ni makan apa? Malam ni special. Ya, so Buka. hari Jumaat dia buka ke? Tengok. I have been craving this one nasi goreng selambak sotong. Boleh balik tu terus. Aku rasa daripada tahun lepas. Makan situ kita bungkus tu. Aku rasa daripada tahun lepas. Aku memang nak makan benda tu tak terdapat-dapat, kau tahu tak? Today. Waktu tu sebelum Medina keluar atas dunia ni, sampai Medina dah ada, I still tak dapat makan. I cakap Abizan si baiklah. I tak mengandung. Kau tidak ewan kesian anak aku. Kempunan sangat-sangat. Okay, so that's the plan for today. Ya. Okay, so kita rehat-rehat. betul. Esok kita nak balik dah. Aduh sedih. Esok balik Kerteh. Then Sunday Fizu balik. I pula masuk office. Back to reality. Betul. So yeah, we'll vlog again nanti bila sampai ECM. Kita dah sampai dekat ECM. So the first stop is 4 Fingers. This is what we bought. Calamari and fries.
And I want to try this new dessert. Menarik. Saya nak try ni. Dessert. Dan macam dorai. Ya. Tak ada coklat. Tak lah. Saya lawan nanti kan. Sedap gila. Nak makan fries. Seaweed fries. Tak dapat sendiri kan. See? You see that? You see that? Masih ada. Tak fokus. Yelah, sikit. Dah lama dah tak makan Four Fingers. Ha. Dulu murah tak? Dulu makan Four Fingers dia dengan jual kat Mamai kan? Oh ya. Dulu murah tau, kan naik lagi. Ke sini je mahal. Ayam mahal yang calamari. Sedap. Tak. Akapnya makan Mbak rasa macam rugi. Tak. Rasa ni terlalu tahu orang kaya untuk makan benda ni. Pasal beli ayam. Saya hampir kaya. Hampir kaya. Amin. Kita kaya. Boleh cuk ayam. Kan? Itu satu lah. Berapa banyak you beli ayam dia? Ada 6 piece je. Hazim kalau tengok vlog ni, ayam Hazim sebenarnya ada 6. Tapi jadi 5 sebab kenapa? Kenapa tu? Ini. Kenapa tu? Ini pencuri ayam. Habis grocery dekat Singapore tersambung. What I found, look at this. What I found, gummy yang burger punya. Ooh, nice. Ayam kan ni. Chocolates. Oh, kunafa pistachio 2 star. Tak nampak apa. Ayah yang nampakkan benda ni. Tengoklah dia beli benda ni. Sebab dia keluar yang goreng. Hari tu yang apa dia beli? Itu hari yang biasa punya. Biasa warna Spaghetti. merah, kuning dengan ni. Tak dulu punya ni. Oh, itu memang betul asam. Smell. Dia tak gami lah. What else should I buy? Oreo BTS yang hantar gambar sekejap. Patut tag Shazlin. Patut tag Shazlin. Everyday. Tag Shazlin kan. Dia suka beli benda macam tu. Lepas tu dia tak makan pun. Dia nak pusat. Ha. Tapi untuk ada ni. Tak mahal. Yang RM6. Dapat 3. I beli paket 3 $3.95. Ini lagi murah daripada luar. Maksudnya is RM9 plus lah. Ni pun murah. RM2.80. Betul. Tapi yelah sebab bukan duit I, saya rasa murah lah. Sebab bukan duit. Yang dia dah tu. Baik apa puasa. Kan baik. Bulk. Oh, ni. Yang teh botol. Yang minion. Chrysanthemum. Minion. Aduh, ini packaging ni. Rasa sama ke tak? Ni. Nah, biasa. Luar apa? Menariknya. Beli tak? Tengok ni.
Dry fruits. Strawberry, peach. Strawberry. Wow, menarik. I nak peach. You nak apa? Tak nak. Tak nak. Buat tu kongsi. Kongsi. Ya. Baiklah. Wish cool lah dia punya ni. Beli satu. Kau beli satu. Menarik. Oh my god. Strawberry banana. So, I beli ni. Fizu beli apa? Okay, jom. Spaghetti dan coklat. Crunchy. Lagi apa? Fizu pergi ambil nasi goreng. Tapi itulah lama betul yang nasi goreng tu siap. Aku tak tahulah apa masalah. Ramai sangat ke? Waalaikumsalam. Finally. Lama gila lah. I sampai tutup sebab I rasa macam membazir Minyak. minyak. Lama sangat. Oh, 68. Yeay. Banyak tayang. Portion dia. Tengok. Tak nampak. Sebesar. Yeah. Tapi tak ada sebesar yang I sangka. I sangka besar lagi. Kalau makan sana mungkin besar kot. Macam mana Okay ni? lah. Tak apa meh. Dah. Dekat LKMP. Mikari LKLB. Mikari. Ni lah. Kedai warna merah ni ke? Ini ke? Okay. Yang sini. Korang. Ni. Yeah. Yang ni. Nak for everybody to wait. Almost 30 minutes. Oh, tapi ramai weh. Memang ramai. Dia weh orang kat sini. I rasa sepatut dia viral. Yang kedua mungkin sedap. Lepas tu yang ketiga. Mungkin sedap. Yang ketiga. Mungkin sedap. Yang ketiga Fiza cakap mungkin ada vibe. Tak tahulah. Kita kat rumah pun ada vibe je. Aku beli dua kotak. Ini pen. Sekejap. Buka sekejap. Oh. Okay, sedap tak? Rasa? Alah. Banyak lagi minyak pokok tak? Tapi yang dalam pondok tu saya dah habiskan sebab sudah 2-3-4 hari ni. Pondok mana? Pondok ayam ni dah bersih kan. Buka. Bila dah. Nasi goreng dia sedap. Banyak habis lah. Biar. Dia nasi goreng yang legend tu. Ayam punya adik-beradik datang. Oh tadi? Yang apa tu yang kerja MA. Siapa nama? Oh tadi kan? Haji, apa nama dia? Halim. Halim. Dia pergi mak. Malam. Malam. Kali ni. Sedap. Ini kau Umi kan? Tapi bukan yang sedap gila. Sedap je. Umi suka lah. Tak masak je. Kita apa? Just nice. Just nice. Bye.